Ramai rakyat bertanya, adakah isu pengeluaran KWSP akan disebut dalam ucapan Perdana Menteri sempena Hari Merdeka tahun ini? Ikuti penjelasan lengkap dalam video ini. Skop sebenar ucapan Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Ucapan atau perutusan Perdana Menteri sempena Hari Kemerdekaan pada 30 Ogos serta sambutan Hari Malaysia pada 16 September di Kuching, Sarawak dijangka hanya menyentuh perkara berkaitan negara dan bantuan kerajaan. Ini termasuk bantuan yang akan disalurkan untuk tahun 2027 serta sebarang bantuan dalam masa terdekat. Isu KWSP tidak dijangka disebut. Sebarang perkara berkaitan pengeluaran KWSP tidak kira sama ada melibatkan jumlah tertentu maupun pengeluaran daripada akaun 2 tidak dijangka disentuh dalam kedua-dua ucapan tersebut. Ini termasuk tuntutan bersasar yang turut dibangkitkan oleh sebahagian pihak. Status tuntutan bersasar KWSP. Tuntutan bersasar berkaitan KWSP dibawa oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan bersama pencarum yang menuntutnya. Sehingga kini, belum ada sebarang maklum balas rasmi daripada pihak kerajaan mengenai kelulusan tuntutan tersebut sekaligus menjadikan ia tidak berkaitan dengan objektif utama sambutan kemerdekaan maupun Hari Malaysia. Kesimpulan, rentetan itu, isu pengeluaran KWSP dijangka tidak akan menjadi sebahagian daripada perutusan rasmi kerajaan sempena kedua-dua sambutan tersebut, memandangkan fokus utama adalah bantuan kerajaan dan isu berkaitan negara. Apa pandangan anda mengenai isu ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa tekan butang subscribe serta loceng notifikasi untuk kemaskini terkini. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.